Okay, jom kita tengok Abah 2. Abah 1. Okay. So ni homestay Abah 2. Abah 2 ada bilik 2 saja, ruang tamu besar guys, ada TV. Bilik 1 aircon, sejuk. Almari. Bilik 2 siapa di dalam? Nakib. Bilik 2 ada toilet, bilik ni ada toilet. Ada toilet, connecting toilet. Bilik ni ada toilet. So toilet dia kat sini. Dapur, kowe, dapur gas, sinki, toilet. So belakang ni pintu belakang. Tong sampah pun ada. Okay. Ni Abah 2 guys. So ada extra bed. Okay, yang tamu. So view dia keluar je, terus ada pool budak. Tu Abah. Pool budak, pada dapur. Atas tu tempat santai-santai. Dapur, bawah ni ada bilik lagi. Okay guys, kita tengok Abah homestay, Abah 3. Kita tengok rumah Abah 3 ada. Okay ni, orang jauh pun sampai. Abah 3 kita tengok guys. Check in 2.30, pukul 12. So, Assalamualaikum. Ni ruang tamu dia. Ruang tamu. TV ada, kipas ada. Bilik ada 3. Kita spontan guys. Ni bilik 1. Okay, ada king, aircon, kipas, ada sofa lagi. Itu meja. Lepas tu ni bilik 2. Okay, ada king juga sama, aircon, kipas, iron, semua iron bilik ada. Ini ada bilik iron, ni bilik 3. Kita fast review guys. Semua ada aircon. Ni ada petais. Rumah kita ada ya? Ada. Ni ada air kowe, dapur besar, boleh buat kenduri kat sini. Toilet kat belakang. Toilet. Periuk nasi komplit guys. Masak air panas. Ni belakang. Ni dapur belakang. Boleh pergi rumah jiran belakang. Boleh. Ada ampai, boleh sidai baju. Boleh basuh tak ada. Okay, dapur boleh masak-masak. Ya. Periuk apa semua ada. Okay.